Dia annoying bila orang anggap naga tu wujud. Bila saya cakap macam ni, ada orang kata yang macam, oh, sains ni confident je cakap naga tak wujud kan. Macam mana korang ni yakin pula cakap naga tu wujud? Adakah daripada kisah-kisah orang dulu? Kalau kisah orang dulu, come on lah bro, yang tu kisah dongeng kot. Kisah buah mulut orang ni ada unsur-unsur tokoh tambah dan juga mereka-reka. So kenapa sains kata naga tak wujud? Kita kalau nak faham makhluk hidup tu macam mana dia boleh wujud, kita kena faham sejarah dia. Kalau korang perasan, semua makhluk yang bertulang belakang yang tergolong dalam kumpulan tetrapoda, iaitu tetra maksud 4, poda kaki, macam kita, burung dan juga dinosaur, semua berkongsi pelan badan yang sama yang datang daripada moyang yang sama. Yang mana kita ada 2 tangan dan juga 2 kaki. Burung walaupun nampak ada 2 kaki dan juga sayap tu sebenarnya tangan mereka. Tapi tangan tu diubah suai untuk beradaptasi dengan tingkah laku penerbangan untuk kemandirian hidup mereka. Tapi masalah ni, naga ni adalah sejenis makhluk yang ada 2 tangan dan juga 2 kaki, tapi ada 2 sayap dekat belakang. Jadi mereka bukan sahaja makhluk bertulang belakang, tapi mereka makhluk bertulang belakang yang ada 6 kaki, which is benda tu sangatlah mustahil sebab sejarah evolusi tak pernah menghasilkan leluhur keturunan yang ada struktur sedemikian rupa. Sejarah evolusi bumi ni cuma hasilkan makhluk bertulang belakang yang ada 4 kaki sahaja. Kalau kita kata naga tu wujud, sepatutnya kita nampak fosil haiwan ataupun leluhur ataupun kumpulan fosil yang mana dia bertulang belakang dan juga dia ada 6 kaki, which is kita tak pernah nampak fosil yang macam tu. Bila kita tengok naga, kita nampak dia macam ada sifat reptilia. Jadi kita memerlukan satu moyang reptilia yang asalnya 4 kaki tapi kemudian mula menumbuhkan sayap dekat belakang. Tapi nak tumbuhkan sayap tu pun pemilihan alamiah kena pilih sayap tersebut untuk ditumbuhkan. Sayap tu pun sangatlah berisiko sebab ketumbuhan dekat belakang tu boleh menjadi masalah genetik, boleh menjadi kanser dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok daripada burung, mudah nak adjust sebab burung tu dah ada 2 tangan saja. Cuma modify tangan tersebut kepada struktur sayap seperti yang kita tengok hari ni. Itu tak masuk lagi benda-benda tak logik yang kita nak cerita pasal saiz. Macam mana saiz naga yang berat tu boleh terbang. Itu ada masalah yang kita panggil sebagai square cube law, di mana semakin besar haiwan tersebut, semakin berat dia, menyebabkan tulang temulang dia silat-silat tak boleh tampung pun berat dia. Apatah lagi nak terbang. Masalah biologi naga bila nak hembuskan api, ekosistem dan juga keperluan makanan, sebab naga ni mesti apex predator. Jadi siapa dia punya mangsa dia? Dan kita kembali balik kepada poin yang saya dah cakap tadi, iaitu tak ada fosil menunjukkan setakat ini tak ada bukti yang naga tu wujud. Legenda naga Tasik Chini, legenda naga yang ada dekat China apa semua ni datang daripada mana? Datang daripada penceritaan orang. Mungkin penceritaan ni hasil daripada imajinasi orang ataupun mereka jumpa fosil dinosaur, tapi masa dulu manalah tahu itu dinosaur. Mereka nampak dia macam raksasa yang menakutkan, mereka ciptalah dia menghasilkan satu konsep yang digelar sebagai naga. Sains tak confident. Sains cuma cakap yang tak ada bukti yang mencukupi untuk menunjukkan kewujudan naga, dan setakat pemahaman kita memang tak boleh wujud pun.